Hey guys, Assalamualaikum. So hari ni vlog yang terbaru. Aku tengah try setting baru lah dekat sini. Maksudnya setting dekat kamera. So dengan menggunakan DJI Action 6 ni, Osmo Action 6 ni, first day hari tu aku buat pasal yang aku pergi bazar kan. Korang boleh tengok video sebelum ni. Jadi aku tak berapa pandai lagi setting. Lepas tu video aku kemarin aku pergi ke office apa semua tu lah. Tu pula aku try setting lain pula. So hari ni kita try setting lain. Hari ni full aperture sebab aku duduk tengok dekat YouTube. Jadi aku tengok macam mana setting tu. Sebab aku pun pening juga. Aku bukan orang-orang yang terror pasal editing ataupun setting apa semua ni. Kamera-kamera semua ni tak berapa pandai. Jadi kita cuba. Tapi dia tidaklah susah sebenarnya. Sebab sekarang ni majoriti dah banyak yang auto apa semua kan. Jadi dia macam okey lah, boleh lah ni. Banyak auto dia tak adalah leceh sangat. So tapi korang tengok je lah. Tengok sambil-sambil tu nanti mungkin aku boleh borak macam apa yang best pakai kamera compare tu kalau kau pakai phone lah. Bukan cakap phone tidak bagus. Sebenarnya kalau kau dah ada phone, bajet itu kurang lah. Mungkin kau kena tambah sikit bajet untuk siapkan kamera ni. Tapi dia ada pro and con dia lah. Macam gitu. Ayuh kita ni satu lagi aksesoris kan. Bila kau beli kamera macam ini, ni kita sambung lah. Sebab tadi aku drive. Jadi satu video tu macam cut. Bila kau kena ada aksesoris macam ni salah lah. Bila drive pegang macam ni. Tapi masih drive lah. Janganlah kau tengok non-stop. Cumanya aku akan cuba dapatkan suction cup tu lah untuk action cam kan. Siapa-siapa yang ada link ataupun korang tahu kat mana nak dapatkan yang boleh lekat kat cermin tu, yang bagus lah. Tapi tak nak semua hal, kau tahu lah. Tapi best kan, kualiti kamera bagus, modal sikit lah. Kumpul duit dan beli. Alhamdulillah rezeki. Macam kau berapa hadiah macam tu lah. So best lah sebenarnya. Kalau compare tu macam kalau pakai phone kadang-kadang kan dulu aku record juga pakai phone. Jadi bila aku record pakai phone dulu, macam mana nak cakap, bila aku pakai phone kadang-kadang kan kita nak pakai Waze, mungkin ada orang call nak jawab ke. Kau bayangkan dulu masa aku start. Tapi jangan bagi alasan. Sebab aku dah cakap banyak kali untuk kau start buat konten. Kalau kau nak buat konten yang serius dekat YouTube, kau nak buat channel kau bagi grow, ada konten lah, apa benda semua, kena kerap. Konsisten itu penting. Mungkin kesilapan aku adalah aku kurang konsisten. Cuma video aku dah banyak untuk orang yang aku rasa macam aku, yang tidak popular, bukanlah influencer ke whatever. Aku ada lebih 300 video, which is banyak sebenarnya. Tapi tu tercampur dengan video besar, maksudnya video yang panjang tu dengan shorts. Tapi kau bayangkan dulu pakai phone. Bila aku pakai phone, jadi bila aku pakai phone, tiba-tiba orang call. Kau dalam kepala kau dah ada benda dah kau nak cakap ni. Contoh macam aku jarang menulis skrip, aku jarang buat proper punya tu Aku memang terus apa-apa saja aku terus on camera record. Gitu. Sebab tu kadang-kadang kalau korang perasan video aku yang sebelum-sebelum ni tak ada cut-cut, dia straight forward. Dan aku pun tidak edit. Sebab antara reason dia aku tak edit tu sebab aku nakkan orang faham untuk kau buat konten. Sebab dia macam ini kau kena faham. Aku ke belakang sikit lah. Kenapa aku buat juga konten ini dan post? Sebab ramai orang komplain, diorang macam tak cukup income, tak cukup ni. Lepas tu diorang tak nak usaha. Macam aku cakap, bila kau buat konten-konten macam ini, dia tidak melibatkan kau punya kejayaan hakiki kau. Nombor 2, dia tak kacau pun kerja hakiki kau. Kau boleh buat video ni bila-bila masa yang kau rasa free dan kau post. Dan kebetulan sekarang ini monetize ni bukan hanya pada satu tempat. Dulu kita hanya boleh monetize dekat YouTube saja. Sekarang ni aku dah banyak juga advice dengan orang, kalau kau rasa kau tak pandai buat video, kau rasa itu ini, kau cuba main Facebook. Facebook pun dah ada monetize. Cumanya kenapa kau tak post kat dua-dua tempat? Maksudnya kat YouTube kau post, kat Facebook kau post. Kan lebih mudah.
Kalau dapat dua-dua kan lebih ekstra. Tapi macam aku cakap itu kita balik ke belakang kenapa aku mengajak orang untuk buat konten apa benda semua. Tapi kat sekarang ni alhamdulillah, bila aku dah boleh upgrade barang dan aku pun macam pakai kamera. Sebenarnya kamera ni aku dah aim lama, daripada Action 4, 5. So sekarang ni 6. Jadi rezeki dapat 6 tu pun sambar lah, ya. Sambar. Orang kata nak tak? Boleh, jom. Macam itu lah. Yang tahu je tahu. Apa pun macam tu lah, bila kau ada kamera dan phone kau tidak kacau, contoh macam tu lah. Tapi kenapa best pakai kamera ni? Sebab dia macam ni lah. Next ni aku usahakan lagi untuk dapatkan mikrofon pula. Macam ni kan suara aku kena cakap very loud untuk dia capture. Tapi lepas review aku tengok lah, built-in mikrofon dia pun dah bagus lah, dah power lah. Cuma kalau aku pakai mikrofon yang dia punya tu, dia lebih aku tak payah nak jerit, aku banyak boleh cakap relax macam itu lah. Tapi yang paling penting dia lebih clear lah. Dia dah buang noise cancellation tu semua dah buang. Ini mungkin kau dengar bunyi enjin, kau dengar bunyi aircon, mungkin kalau kipas tu ataupun aircon tu punya blower lalu kat bawah tu kan. Macam itu lah. Tapi tak apa lah. Kan. So itu future lah, kita usaha untuk dapatkan pula. Kadang-kadang benda-benda macam ini, macam aku cakap, dulu aku record pakai kamera phone saja. Janganlah orang jadikan alasan aku tak ada kamera lah, aku tak pandai edit. Aku buat video yang tidak edit apa benda semua. Sebab tu lah aku ajak orang. Tapi sekarang ni ada rezeki, aku dah dapat upgrade barang pakai kamera, jadi aku pakailah kamera. Dia ada pro and con lah. Pro dia, macam aku cakap tadi lah, con dia tu kau kena ada modal sikit lah. Kau tambahlah modal kau sikit, macam itulah. Modal pun bukanlah banyak. Dia bukanlah kamera yang makan puluhan ribu, tidak pun. Korang pergi check sini je lah harga dia, action cam tu berapa. Kau nak beli yang mana suka, mana yang kau suka, kau pakai, tak ada masalah. Macam tu lah. Apa? Kita sambung balik dekat bengkel ni video. Jadi aku drive sekejap. Sebab macam ada macam tak sesuai lah sebenarnya. Macam tu. Jadi aku sambung balik. Hey guys, so settle hari ni. Selesai. Hari ni aku dapat satu cadangan. Dia kata suruh buat video berlari. Aku rasa next aku nak buat satu video berlari lah. Nak try kamera ni. Diorang kata kalau kau lari, dia tak adalah macam bergegam melampau sangat. Tapi sebab aku hari ni pada pagi tadi settlekan hal kereta, pergi bengkel apa benda semua, jadi keletihan. Jadi aku rasa video aku sampai kat sini je lah. Itulah macam aku cakap lah, apa yang best guna kamera ni, dia ada macam-macam benda yang kau boleh explore compare to handphone lah. Tapi apa pun, kalau kau orang yang nak start buat konten untuk dapatkan income, kalau kau hanya ada telefon ni, guna telefon je. Tak payah susah-susah kau nak beli benda lain, nak tambah-tambah apa semua, tak payah. Bila besok kau dah ada modal, beli. Macam itu lah. Sebab aku nak belajar satu benda. Kalau kau nak main sesuatu atau kau nak buat sesuatu, kalau boleh, biar beli terus benda yang puas hati lah. Macam itu lah. So, itulah. Ni vlog kita yang kedua. Hari ni aku tukar setting sikit untuk aku punya DJI Osmo ni, Action 6 ni. Jadi nanti kita tengok lagi. Aku kena kaji lagi kat YouTube apa lagi benda-benda yang aku rasa benda ni boleh pakai. So kita jumpalah di video-video yang akan datang guys. Apa pun, thank you. Jangan lupa support sikit, subscribe, like, komen. Kalau share lagi bagus. So itu saja. Assalamualaikum. Ciao.